sesi pengenalan comel je. Baru 2 hari Asla hantar. Dia at least kena 2 minggu kot. Tak tahulah. Tapi aku dah rindu dah dengan Tanjiro sekarang. Melis warna apa? Dia warna gold kot. Dia macam golden macam tu. Korang pergilah tengok IG ni. Korang pergi tengok IG Farah Ain. Dia dekat highlight, story highlight dia ada. Ada dia punya kucing Melis tu. So Asla hantar Tanjiro kat situ. Nak bagi salam kenal bah konon. Tapi belum lagi. Dia orang baru lagi malu-malu. Masih lagi jeling-jeling. Macam Goku Asla hantar dekat hotel kucing. Sebab Asla kan pergi Kelantan. So Asla tak sempat nak ambil Goku lagi tadi. Sebab Asla pun sampai lambat. Alhamdulillah. Dek kahwin Tanjiro bila? Tengok dulu macam mana. Kita orang buat kecil-kecilan je. Family terdekat je. So dia macam silent, private punya perkahwinan lah untuk Tanjiro dan bini. Perlukan BA tak? Tak perlulah, nanti dia orang curi duit. Berapa hantaran Melis? Seberangkat alat solat je. Siapa pengapit? Mungkin Goku lah. Pengapit tu mungkin Goku. Sebab Goku pun sekarang pun macam mencari juga jodoh. Asla malas lah nak cari lagi kucing. Bukan tak boleh beli lagi satu, tak boleh je nak beli lagi seekor kucing betina. Tapi malas nak jaga banyak-banyak. I mean like, Asla suka jaga kucing daripada baby. Asla tak suka jaga kucing yang memang dah already dewasa. Faham tak? Kucing dia kena jaga daripada baby, baru dia macam manja gitu. Sebulan berapa kg habis makanan Goku Tanjiro? Tak terkira lah. Random je. Kadang-kadang tak tahulah, lebih 2 kg. 2 kg je kot sebulan. Sebab Tanjiro dengan Goku, diorang makan banyak benda. Diorang makan daging mentah. Diorang makan ayam rebus. So, kadang-kadang diorang makan daging tu diorang dah kenyang. Oh my god. Diorang banyak makan lain-lain. Tak semua makan kibbles je. Oh, alah. Tumpah. Makan apa? Bubur gajil. Bubur.
Kopi saya tak manis. Awak pula pahit. Macam mana? Masuk live ni terus manis. Ya. How sweet. Apa ni, kesian Aslan dengan Aina sebab power sama. Tak kesian pun sebab kita orang tak kenal each other. And kejadian itu 7 tahun lepas, 8 tahun lepas. Dia yang kesiannya bila tak disebut tapi datang mengaku. Itu kesian. Itu lagi kesian. Kau faham tak? Like cerita dulu-dulu 2019 bermaksud berapa tahun lepas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Damn. 8 years ago. But after 8 years, expose diri sendiri. No. That's kesian. That word predict terlucu Weh, sumpah kelakar gila Sumpah lawak gila. Kalau korang tahu Asla buat joke dengan Aina, ya Allah, sumpah kelakar nak mampus. Asla dengan Aina time kita orang kat Kelantan tau. Kita orang baca benda tu time kita orang dekat Kelantan. Lepas tu kita orang make a joke about that. That's so funny, you guys know. They like, sumpah kelakar lah. Malah nak cakap tapi lawak gila Kita orang dalam rumah homestay tu memang Asla dengan Aina tidur sekali tau, sebelah-sebelah. Kita orang tak berhenti ketawa. Dia so funny as fuck. Like so funny. Dia cara dia macam yeah. That's me. Anyway, mesti macam tu style dia. Ya Allah, kelakarnya. Nasib baiklah benda lawaknya. Tak nak cakap. That's so funny. Tak boleh, dia kena ada Aina baru kelakar benda tu. Dia jadi lagi kelakar. Banyak tak buat konten masa kat Kelantan? 1 je. Lawak tak plus. Okay. Korang tak cakap pun. Like kau faham tak? Because kita orang tak mention mana-mana. What if not him? What if bukan dia? Like malunya. Dia cakap macam dia ada anak. Maksudnya, I don't understand. What do you mean? Anyway, to the both of you, it's me guys. Finally, I dah predict. Kau tahu Aina buat macam tu semalam dekat depan aku macam sumpah dia kelakar Sumpah kelakar. Sumpah kena ada Aina. Korang kena tengok.
Lawak gila Sumpah kena ada Aina. Tapi okey lah. At least ada jokes. Aslan dengan Aina nak pakai lama jokes tu. Dia macam tu. At least Aslan dengan Aina lawak tu kita orang boleh pakai lama. Like kita orang dua je tahu lawak tu. And Aisyah Rina tahulah. Kita je yang tahu lawak tu. Kelakar dia lawak gila. Dia macam malam tadi kan tidur kan. Masa tidur sebelah Aina. Sebab kat rumah tu, nanti korang tengoklah kat konten ni. Kat konten ni asal ada review rumah homestay tu. So rumah tu Aisyah dengan Rina satu katil queen. Asal dengan Aina satu katil queen. Lepas tu kan bangun pagi, kita orang pukul 10 macam tu. Aina masih tidur. Aina dia masih tidur. Lepas tu Asla kejut Aina macam, Aina. Lepas tu Aina bangun. Buka je mata. Aina buka je mata. Asla terus, it's me. Anyway, good morning. Kelakar gila Sumpah lawak gila. Every time kita orang macam tu. Lepas tu time dekat flight, dekat airport. Masa dekat airport kan. Apa tu? Nak pergi ambil bag. Kan cargo bag flight tu. Itu bag kau ke? Tu bag kau ke? Okay, Rina pergi. It's me. My bag anyway. Sumpah kelakar gila. Dia jadi satu. Tapi thank you lah. Benda tu jadi joke. So dia macam kelakar gila. Joke untuk ni lah. Aslan dengan Aina dia macam, good morning, it's me. Jadi memes kita orang lah. Dia jadi kacik. Tak boleh lupa baca kat benang. Maksudnya? Bird nest ke tu, ya. Korang asal suka lah minum bird nest. Tak kisah pun brand apa sangat. Sebab dia ada macam jelly-jelly. Rasa dia, okay, dah baca ke clarify apa? Benang. Oh, what? Since when nama betulkan jadi benang? Kenapa nama dia benang? Tu dekat Tanjiro tak ada. Tanjiro dekat rumah Farah Ain. Asla hantar. Goku dekat hotel sebab Asla tak ni apa nak cakap tak sempat nak ambil. Benang, entahlah ada orang cakap apps T tu nama dia benang. Hai Asla, stop it. Anyway guys, Asla post konten esok pukul 12.30 PM. And Asla harap korang boleh tengok dan support. Sebab Abang dah buat bukan rules baru tapi ubah sikit rules. Sebab kan kita orang kan banyak trip luar. So bila banyak trip luar ni, kita orang tak dibenarkan buat konten. Hari tu Una je
Habis bagi buat konten sebab Una time tu kita orang tak ada makan malam. So makan malam kita orang kena pergi cari sendiri. Tapi Abel cakap kat Una, kalau kau nak buat konten buatlah sebab dia kan buat makan. So Una je lah yang dibenarkan buat konten hari tu. Yang masa kita orang dekat Tadom buat konten pick up dan sekolah tu kan. Lepas tu kita sudah Abel ubah sikit rules untuk bulan ni. So sampai 30 hari bulan kena buat 15 konten untuk yang YT sahaja. So sekarang ni Asla dah 13 konten Asla post. Termasuk this one esok jadi 14 konten. So Asla Asal baru buat 13 kan. So termasuk ni 14. So sampai 30 hari bulan kena post 15 konten. Jangan confuse 12 tengah hari ke tengah malam. 12 tengah PM. Apa benda yang korang ni? Siapa? Orang gila mana post pukul 12 tengah malam? tengah PM. Esok PM. 12 tengah hari ni lah. Yang ini tadi Asal buat live sebelum pukul 12. Kira hari ni lah. Tapi bukan malam. Tengah hari 12 tengah PM. Korang tengok je lah dekat YT tu. Asal dah buat premium. Kan Asal dah buat premium kat YT tu. Korang pergilah buat kira-kira. Pergi tengok Asal punya YT on notification. Okay. Supaya tak terlepas pukul 12.30 PM. Pergi on notification sebab dah ada premium. Best tak tanah merah. Okay lah. That's nice. Kita orang tak banyak jalan pun tanah merah tu. Kita orang pergi situ untuk ni je. Wedding. Kita orang beli emas. Ya, Asla beli hari tu. Biasa je weh. Sebab Asla beli biasa je. Sebab tak boleh potong. Hari tu kan masa kita orang pergi nak cari emas tu kan. Tak boleh potong dekat situ sebab dia kata tukang potong emas tu tak ada. Kalau nak potong-potong emas ni kena tunggu sehari 2 hari. Kita orang pula dah nak balik. So kalau korang nak tahu emas Aslah ni ialah sizing kids. Sizing budak. Yang ini Aslah ambil kids punya size tau. Satu gram 531. Yang ni 8 gram lebih. 8.5 gram tak silap. This one. Ada loceng-loceng sikit sebab budak punya gelang. $531 gram. Yang ni Asla beli 5.2 harga dia. Tapi paling lawa emas yang Asal sebelum ni lah. 3 ni. 3 ni memang lawa gila. Tapi ini brand H. Brand H memang cantik-cantik weh emas dia. Tapi dia punya upah tu a bit pricey lah. Ni yang saya beli dekat Kelate. Ini hok kita beli di Kelate. Kid sizing. Bengal brand tu ya.
Asal nak end live lah guys. Asal nak rehat-rehat. So korang boleh pergi tengok konten Asla esok. Hari Isnin, hari ni lah kiranya. Pukul 12.30 tengah hari. Okay. Set-set kita ni mai tengok pasal Kelantan aku ni. Jangan lupa tengok kita punya sekitar Kelih. Tak ada buat. Kelih. Jangan lupa Kelih. Konten kita esok deh. Pukul 12.30 PM. 12.30 PM Kelih konten ni. Ramai-ramai deh. Kawai post esok. Mai pakai tengok. Mai pakai klik kita punya konten esok deh. Pukul 12.30 PM. Okay, bye guys. Asal kena violation lah. Sebab Asal tunjuk emas tadi. Beza ke emas Kelantan dan emas KL macam sama je. Beza design je lah dengan harga. Dia cakap kecek Kelantan terus jadi suara macam opah-opah. Okay lah, korang asal end live dulu. Esok sebelum Asal post konten, Asal akan buat live lagi. So jumpa esok. Bye-bye.